Hai, saya Sanggita, anak perempuan Batu Malai, dan ini ialah video refleksi saya berkenaan pengalaman menjalankan temu bual bersama pemimpin-pemimpin komuniti atau dikenali sebagai YDP Persatuan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Melalui temu bual ini, saya banyak belajar tentang kepentingan komunikasi verbal dan non-verbal dalam sesebuah organisasi. Antara perkara yang menarik perhatian saya ialah bagaimana nada suara, intonasi dan pemilihan kata boleh mempengaruhi kefahaman serta emosi penerima. Ini jelas apabila ada responden berkongsi bahawa salah faham sering berlaku jika nada suara disalah tafsir atau apabila mesej tidak disampaikan dengan jelas. Dari aspek komunikasi non-verbal, saya turut menyedari bahawa ekspresi wajah, gerah tubuh dan kontak mata memainkan peranan penting dalam menyokong maksud yang ingin disampaikan. Pemimpin yang kami temu bual juga menekankan pentingnya pertemuan secara bersemuka supaya maklumat tidak disalahfaham. Pengajaran yang paling utama bagi saya ialah dalam apa jua bentuk komunikasi, kejelasan dan keikhlasan sangat penting. Komunikasi yang baik boleh mengelakkan konflik, memperkukuh hubungan sesama ahli dan meningkatkan keberkesanan kerja berpasukan. Sebagai cadangan, saya rasa setiap organisasi patut memberi latihan asas komunikasi kepada ahli mereka. Bukan sahaja tentang apa yang perlu disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan dan berhemat dan jelas. Sekian, itu sahaja refleksi daripada saya. Terima kasih.